Legenda bendera Jolly Roger. Selama ini sebahagian besar dari kita adalah penggemar filem Pirates of Caribbean lakonan Johnny Depp selaku Kapten Jack Sparrow. Mungkin sebahagian lain lagi menganggap legenda lanon ini adalah hanya mitos semata-mata. Menurut sumber, bendera lanon ini dinamakan Jolly Roger, diambil daripada gelaran Jolly Rouge yang bermaksud kegarahan warna merah. Menurut sumber direkodkan, bendera lanon ini dinamakan Jolly Roger, diambil daripada gelaran Jolly Rouge yang bermaksud merah membara. Bendera Jolly Roger kumpulan lanon ini diperolehi oleh Lieutenant Richard Curry pada tahun 1780 di dalam peristiwa pertempuran di pantai Afrika Utara. Kini artifak bendera lanon ini dipamerkan di dalam galeri Museum Angkatan Tentera Laut Portsmouth, terletak di Hampshire, England. Tahukah korang bahawa bendera lanon ini sebenarnya mempunyai dua jenis warna berbeza? Sekiranya korang hidup di abad 18 menjadi sebagai nahkoda kapal, tiba-tiba terdapat sebuah kapal asing sedang melintasi pada hadapan kapal korang. Seperti di dalam filem Pirates of the Caribbean, sila selaraskan teropong korang dan melihat kapal tersebut untuk mendapatkan visual kefahaman. Sekiranya kapal asing itu menaikkan bendera lanon berwarna hitam, itu adalah isyarat yang membawa bahawa mereka adalah salah satu suku atau sekutu yang sama. Kebiasaannya adalah isyarat komunikasi digunakan sesama kumpulan lanon daripada kelompok yang sama. Sekiranya korang meneropong kapal asing itu menaikkan bendera lanon berwarna merah, itu adalah berita buruk bahawa mereka memberikan isyarat jelas ancaman bersedia untuk menyerang. Isyarat yang dihantar oleh mereka adalah tujuan matlamat utama adalah rompakan secara paksa. Maka korang harus menyerahkan segala harta benda, kekayaan di dalam kapal korang dan nyawa korang pasti melayang.